Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masih lagi kita membicarakan surah As-Sajdah. Kita masuk ayat yang ke-23, muka surat 65 dah. Kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين
الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. Ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang ketiga surah ni juga, iaitu am yaqulu naftarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut apabila Al-Quran ni mari kepada manusia, kepada ahli Mekah, mereka tolak Quran. Mereka tolak Quran, mereka kata, mereka tuduh Nabi Muhammad ya mereka-reka Quran, yang mencipta Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut bal huwal haq, bahkan Quran walaupun orang kata dia ni rekaan Muhammad, sebenarnya Al-Quran adalah benar. Benar datang daripada Tuhan kamu, litundira qauman ma atahum min nadhir. Quran mari nak bagi peringatan, nak bagi ancaman kepada kaum yang sudah lama tak ada nabi, tak ada kitab. Ya. Sudah lama tak ada nabi, tak ada kitab ni. La'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka terpimpin. Mereka terpimpin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Quran ni pada mereka mulanya memang ditolak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebut walaupun Al-Quran ni ditolak dengan berbagai usaha, tetapi dengan satu perkara saja, dengan sebab sabar. Apabila kamu sabar menghadapi penentangan, penolakan terhadap Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kamu dan umat kamu ni sebagai pemimpin kepada manusia dalam agama. Dan ini terbukti, terbukti sepanjang dakwah Nabi di Mekah dan juga di Madinah. Di Mekah ni penentangan terhadap Nabi begitu teruk sekali. Akhir sekalinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi dan juga semua para sahabat pemimpin di dalam agama. Nabi pemimpin dalam agama, para sahabat semua sekali pemimpin dalam agama, yang membawa agama kepada seluruh manusia. Dapat mereta, dapat kerajaan, dan juga dapat meluaskan kuasa kerajaan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sabar di dalam bawa Quran. Sabar di dalam beramal dengan Quran itu sendiri, dan sabar di dalam menyampaikan Quran kepada orang lain. Dia sabar. Allah akan jadikan dia pemimpin dalam agama, sebagaimana Allah jadikan para sahabat semua sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutnya Allah akan jadi pemimpin sebagaimana Allah pernah jadikan Nabi Musa dan umat dia. Nabi Musa dan juga umat dia, Bani Israel ni. Dengan sebab Nabi Musa ni sabar
berhadapan dengan umat dia. Umat ni dua. Yang pertama ummatun ijabah, umat hak terima ajaran, kena sabar juga kerana ada kerana hak terima ajaran pun ada kerana. Yang keduanya ummatun dakwah, umat yang kena ajak dia kepada Islam, hak yang tidak Islam lagi pun kena sabar juga dengan kerana mereka. Hasil daripada sabar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kamu dan pengikut kamu sebagai pemimpin dalam agama. Ya? Sebab tu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sendiri pun berhadapan dengan kerana umat juga. Disebut dalam hadis-hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dianya, lamma kana yaum Hunain. Ini cerita dalam perang Hunain. Perang Hunain ni banyak dapat harta rampasan perang. Nabi nya apabila dapat harta rampasan perang, Nabi mengutamakan orang yang baru masuk Islam. Nabi bagi kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Nabi beri kepada Uyainah bin Hisan 100 ekor unta. Dan Nabi beri kepada pemimpin-pemimpin Arab ni begitu banyak harta bagi. Orang Madinah khususnya duk perang sekali dengan Nabi, duk sekali dengan Nabi ni tak boleh banyak, boleh sikit. Lalu ada satu orang sebut kepada kecek. Dia kecek bukan depan Nabi, dia kecek, dia kata, demi Allah, inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Dia kata pembahagian yang Nabi buat ni tak adil. Kita orang lama berjual boleh sikit, orang yang baru ni boleh banyak. Tak adil ni. Wa ma uridu fiha wajhullah. Dan hal ini bukan ikhlas. Pembahagian ni bukan ikhlas, tidak ikhlas. Bukan kerana Tuhan, tidak ni. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun kata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah, aku akan sapa ke Nabi. Kata-kata hamu kajian aku akan sapa ke Nabi. Fa ataituhu fa akhbartuhu, aku pergi jumpa Nabi, wayak ke Nabi. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, fataghayyara wajhu hatta kana kasurf. Berubah muka Nabi serupa dengan temaga merah. Summa qala, kemudian Nabi pun sebut, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Nabi kata, siapa dia lagi adil kalau Allah tidak adil, Rasul pun tidak adil. Nabi sebut, yarhamullahu Musa, mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa, qad udhiya bi akthara min hadha fa sabara. Dia telah diuji dengan kerenuh umatnya lebih daripada aku lagi, tapi dia sabar. Dia sabar. Jadi ini adalah janji kepada Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad. Sekiranya mereka ni sabar di dalam beramal dengan Quran dan menyampaikan Quran, menegakkan Quran ni, mereka akan dijadikan, dilantik jadi pemimpin-pemimpin dalam agama, yang membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad ataina Musal kitab, sesungguhnya kami telah beri kepada Nabi Musa kitab Taurat. Fala takun fi miryatin min liqa'ih, kami telah beri kepada Nabi Musa kitab Taurat sebagaimana kami berikan Al-Quran kepada kamu, wahai Muhammad. Kedua-duanya wahyu belaka. Kitab Taurat pun wahyu, kitab Quran pun wahyu. Oleh itu, fala takun fi miryatin, maka janganlah kamu ragu untuk menerima Quran sebagaimana Musa menerima Taurat. Kitab Quran dan kitab Taurat ni wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Fala takun fi miryatin, jangan kamu terima, jangan kamu ragu-ragu terima Quran min liqa'ih, untuk menyambut dan menerima Al-Quran ini. Kerana Al-Quran ini banyak cabarannya, banyak tentangannya. Kamu kena hadapi segala
cabaran dan juga tentangannya. Ramai orang yang menolak Al-Quran, tidak menerima Al-Quran. Sebagaimana Nabi Musa dulu, aku beri kepada mereka, kepada Nabi Musa kitab Taurat, ramai juga yang menentang kitab Taurat, yang menolak kitab Taurat. Tapi Nabi Musa sabar. Nabi Musa sabar. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab Taurat itu kitab petunjuk kepada seluruh Bani Israel. Sebagaimana kami jadikan juga Al-Quran sebagai kitab hidayah kepada seluruh umat kami. Kitab Taurat untuk Bani Israel, kitab Quran untuk umat kamu semua sekali. Kamu kena sabar di dalam menyampaikan Quran, umat kamu juga kena sabar dalam menyampaikan Quran. Kenapa perlu sabar ni? Waja'alna minhum, hasil daripada sabar ni, hasil daripada sabar menyampaikan kitab Al-Quran. Nabi Musa dulu sabar dalam menyampaikan kitab Taurat bersama dengan Bani Israel. Nabi Muhammad pun bersama dengan para sahabat umat ni. Waja'alna minhum, dan kami jadikan di kalangan mereka, di kalangan Bani Israel ini, a'immatan, ketua-ketua agama. Hasil daripada sahabat tadi, kami jadikan pemimpin-pemimpin, ketua-ketua agama, yahduna bi amrina, yang memimpin manusia lain dengan perintah kami, dengan izin kami, dengan agama kami. Lamma sabaru, manakala mereka sabar. Sabar beramal dengan kitab Taurat, dan sabar menyampaikan kitab Taurat kepada orang lain. Apabila mereka tidak sabar, mereka tidak beramal dengan kitab Taurat, mereka tidak menyampaikan kitab Taurat kepada orang lain, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadi lagi mereka ni sebagai pemimpin. Begitulah juga dengan umat Al-Quran. Umat Al-Quran ni, ketika Nabi Muhammad, para sahabat ni sabar beramal dengan kitab Quran, menyampaikan kitab Al-Quran ni, Islam dapat buka 2/3 dunia. Islam dapat buka 2/3 dunia. Semua benua di atas muka bumi ni Islam masuk belakang. Semua. Semua benua di atas muka bumi Islam masuk belakang. Tapi apabila umat Islam ni meninggalkan beramal dengan Quran dan tidak menyampaikan Quran kepada orang lain, ketika itu Tuhan cabut kepimpinan. Umat tidak akan jadi ketua lagi dan tidak jadi pemimpin lagi dalam agama. Wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika itu mereka penuh yakin terhadap ayat-ayat kami. Dengan sebab itu mereka beramal, dan dengan sebab itu mereka menyampaikan ayat kami kepada orang lain. Dengan sebab mereka yakin, maka mereka beramal. Ini dia panggil kemuncak kegemilangan Islam, ketika umat Islam beramal dengan Quran, ketika umat Islam menyampaikan Quran kepada orang lain. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum, ni takhwif ukhrawi, ancaman dengan azab akhirat kepada orang yang setelah disampaikan Quran kepada mereka, mereka tetap degil tidak mahu menerima Quran. Allah ancam mereka dengan azab akhirat, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka atas dunia pun mereka akan kalah, mereka akan tumbang, kerana Allah akan bagi kepimpinan kepada Nabi Muhammad dan juga pengikut-pengikutnya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, huwa yafsilu bainahum, dialah yang akan membuat hukum dan keputusan secara amali di akhirat.
Adapun keputusan secara ilmi telah dibuat di dunia. Kerana Tuhan tak ada Quran. Quran ni keputusan secara ilmi. Tersebut dah siapa-siapa yang menentang Quran ni akan masuk neraka. Sudah ada dalam Quran. Di akhirat kelak secara amali mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan dibuat secara amali di akhirat kelak. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim. Ni takhwif duniawi. Allah ancam juga dengan azab dunia kepada orang yang tidak mahu menerima Quran ni. Mereka tidak lepas. Atas dunia pun mereka tidak lepas daripada azab Allah. Akhirat lebih-lebih lagi mereka tidak akan lepas. Awalam yahdilahum, tidakkah menjadi petunjuk kepada mereka, iaitu kepada musyrikin Mekah ni? Kam ahlakna min qablihim, berapa ramai kami telah hancurkan orang-orang sebelum mereka dengan sebab tolak kitab Allah, dengan sebab tolak Nabi, mendustakan kitab Allah, mendustakan Nabi. Minal quruni, dari umat-umat di kurun umat-umat di kurun dahulu kami telah musnahkan mereka. Yamshuna fi masakinihim, yang mana orang Mekah sendiri ni biasa mereka berulang-alik melalui tempat-tempat kediaman mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Kerana umat-umat yang dimusnahkan itu dekat dengan Mekah juga, kawasan tu juga. Di Yemen ada, di Saudi ada, di kawasan tu, di Jordan ada, kawasan tu yang mana tempat-tempat yang dilalui oleh orang-orang Mekah untuk pergi berniaga. Sepatutnya mereka mengambil pengajaran dari akibat buruk penduduk tempat itu. Sebaliknya mereka tidak menghiraukan langsung. Lalu saja tengok inilah tempat orang yang telah dimusnahkan oleh Allah. Bapa? Kerana mereka tolak ajaran Nabi, kerana mereka tolak kitab yang dibawa oleh Nabi. Apabila mari Nabi kepada mereka, mari kitab kepada mereka, mereka tolak juga. Sepatutnya itu menjadi pengajaran besar kepada mereka. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada tempat-tempat yang dihancurkan itu laayat, terdapat berbagai-bagai bukti dan dalil untuk menerima ajakan Tuhan. Sudah cukup dah. Sudah cukup dah dengan mereka tengok dan mereka fikir. Tapi mereka hanyalah tengok dengan mata lengan sahaja, tutup fikiran. Kerana fikiran mereka dicengkam oleh nafsu dan juga iblis. Mereka tidak berfikir langsung. Afala yasma'un, tidakkah mereka selalu dengar kisah-kisah itu? Mereka tak dengar ke kisah-kisah yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Memang mereka dengar. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardi. Ini dalil akli yang kedua, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni saja Tuhan yang patut mereka mentauhidkan Allah, bukan syirik kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah. Tuhan kata awalam yarau, tidakkah mereka lihat sendiri, anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi, betapa kudratnya kami ni, kami mengarahkan air hujan yang ada dalam awan tu ilal ardi, bergerak ke bumi al juruzi, yang tandus, bumi yang tandus, yang kering. Fanukhriju bihi zar'an, lalu kami menumbuhkan dengan air hujan tadi tanaman tadi itu ta'kulu minhu an'amuhum, tanaman tadi menjadi makanan kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa anfusuhum, dan juga menjadi makanan kepada mereka sendiri. Patutnya mereka fikirlah, mereka pergi ilmu kubah, duduk makan rupuk hari-hari. Mari mana rupuk tu? Mereka sendiri hidup, duduk makan berbagai-bagai jenis tanaman, sayur-sayur, berapa semua sekali tu. Semua tu hidup kerana Tuhan turunkan air hujan. Semua tu
tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada zat yang lain ataupun makhluk yang lain yang mereka hendak puja tu boleh menurunkan hujan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yubsirun, tidakkah mereka dapat melihat betapa kudratnya kami dalam mengatur ini semua? Tak nampak lagi ke? Allah Subhanahu Wa Taala tegur mereka. Ya. Wa yaquluna mata hadzal fath. Bukan mereka dengar apabila Quran ni disampaikan kepada mereka, diberitahu kepada mereka, bahkan semakin angkuh dan juga sombong. Allah Subhanahu Wa Taala sebut syikayah, rumutan, alasan yang mereka bagi. Tuhan sebut, wa yaqulun, mereka masih berkata sebagaimana sebelum ini juga, mata hadzal fath, bilakah kemenangan daripada pihak kamu? Kamu kata kamu benar, kami salah, dan kamu katanya kamu akan dapat kemenangan. Bila kemenangan? Bila kemenangan? Waya. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwaan kamu bahawa ajakan tauhid kamu itu adalah benar. Bila kemenangan kamu ni? Qul, jawab kepada mereka wahai Muhammad. Jawab kepada mereka, yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru. Kemenangan itu tetap akan pasti akan datang. Bila ni? Kalau tidak mari atas dunia, akhirat tetap. Di akhirat kelak, yaumal fathi, pada hari kemenangan tadi, pada hari Allah zahirkan kemenangan dengan menimpa azab ke atas mereka. Atas dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan timpa azab. Itulah hari kemenangan Islam. Tunggu, kerana akan datang satu hari, dan kemuncaknya di akhirat kelak, apabila semua orang-orang yang tolak Quran ni akan dimasukkan ke dalam neraka belaka semua sekali. Itulah hari kemenangan kepada kami sebenarnya, kerana kami semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala belaka. La yanfa'ul ladina kafaru imanuhum, tidak berguna lagi. Ni takhwif ukhrawi juga. La yanfa'ul ladina kafaru imanuhum, tidak berguna lagi oleh orang-orang kafir iman mereka ketika itu. Disebut dalam Quran, apabila orang kafir ni dimasukkan ke dalam neraka, mereka minta nak beriman dengan Allah. Mereka minta dengan Allah, tapi tak ada guna lagi. Iman mereka tidak berguna lagi. Begitu juga ketika turun azab, apabila azab turun, mereka tengok azab turun baru mereka nak beriman, tidak berguna lagi iman mereka. Tuhan tak terima. Sebagaimana Firaun ketika mereka dia lemah dalam laut, baru dia sebut nak beriman kepada Allah, tidak diterima lagi iman mereka. Kamu kena beriman sekarang ni kamu kena beriman. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak diberi tangguh lagi untuk melepaskan diri daripada azab. Apabila azab nampak dan azab hendak turun, mereka tidak akan selamat. Ketika itu mereka akan jadi mangsa azab. Fa'arid anhum, ni tasliyah, pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya bersabar. Bersabarlah wahai Muhammad dalam menghadapi kerenah umat kamu ni, umat yang degil ni, sebagaimana Nabi Musa dapat bersabar menghadapi kerenah umatnya juga. Janji Allah untuk menjadikan kamu dan umat kamu sebagai pemimpin agama pasti akan berlaku dengan sebab kamu sabar tadi. Fa'arid anhum, jangan peduli keadaan mereka itu. Sabar dengan mana jangan peduli, teruskan sampai ke Al-Quran. Teruskan sampai ke Al-Quran, jangan peduli terhadap mereka. Wantazir, dan tunggulah kemenangan kepada kamu dan hari kemusnahan kepada mereka. Tunggu, kerana ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kemenangan tetap pasti akan berlaku kepada kamu, dan hari kemusnahan juga tetap pasti akan berlaku kepada mereka.
innahum yantazirun, sesungguhnya mereka juga menunggu hari kemusnahan kamu, hari kematian ataupun pembunuhan kamu, supaya mereka dapat rehat daripada kamu. Tuhan kata mereka pun sakit hati dengan kamu ni, tunggu bila kamu ni akan dibunuh, dimusnah, kerana mereka serabut telajak denganmu, serabut telajak. Ini sebelum datang perintah berjihad memerangi mereka, iaitu sabar saja. Sabar ni iaitu ketika sebelum datang perintah berjihad. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni khulasah dianya, Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 bentuk khitab dalam surah Ahzab ni. 3 bentuk khitab, iaitu Allah Subhanahu wa taala 3 perintah, 3 bentuk perintah. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut kepada hamba. Khitab yang pertamanya kepada orang beriman, kepada orang beriman. Dalam khitab yang pertama ni Allah sebut 7 titah ditujukan kepada orang, kepada umat biasa, orang beriman. 7 titah semua sekali. Dan khitab yang keduanya kepada Nabi, kepada Nabi. Dalam khitab kepada Nabi ni Tuhan sebut 5 titah ditujukan kepada Nabi. Yang ketiganya khitab kepada isteri-isteri Nabi. Di dalam khitab kepada isteri Nabi ni disebut 2 titah ditujukan kepada isteri Nabi, kepada isteri-isteri Nabi. Jadi ketiga-tiga khitab tadi tu titah Allah Subhanahu wa taala berlain, tidak sama, kepada orang mukmin, kepada Nabi, kepada isteri Nabi, semua sekali. Dan secara rumusannya surah Ahzab ni juga, dalam surah Ahzab ni Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi supaya hapuskan resam-resam jahiliah yang sudah sebati dalam masyarakat. Sahabat sendiri yang mari daripada jahiliah pun, resam tadi itu sudah sebati dalam kehidupan mereka, resam-resam jahiliah ni. Dan di dalam usaha menghapuskan resam jahiliah ni tak cukup dengan Nabi seorang, dia kena melibatkan semua sekali, melibatkan Nabi sendiri, isteri-isteri Nabi sebagai pendukung di belakang Nabi, dan juga orang-orang mukmin semua sekali mesti kena berdiri teguh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak hapuskan segala resam-resam jahiliah yang masih ada, saki-baki yang ada di dalam masyarakat. Jadi dalam surah Ahzab ni Allah Subhanahu wa taala titah kepada Nabi ni, kepada isteri dan juga kepada orang mukmin secara bersepadu sekali. Mestilah kerja ni melibatkan semua, melibatkan semua. Tidak boleh Nabi seorang yang buat kerja. Yang pertamanya Allah titah kepada Nabi sendiri, hendaklah kamu lancarkan serangan supaya batalkan segala resam-resam jahiliah dan tukarkan kepada syariat. Serangan ini mestilah dibuat dengan penuh berani untuk nak baki, untuk nak hapus segala resam-resam jahiliah tadi. Yang keduanya Allah titah kepada isteri Nabi supaya menyokong penuh Nabi, sekalipun masyarakat luar tidak menyokong Nabi. Kalau tak ada orang sokong serabut pun, kamu mesti sokong Nabi, isteri-isteri Nabi. Yang ketiganya Allah titah kepada seluruh para mukminin sebagai pengikut-pengikut Nabi ini supaya berdiri teguh menyokong Nabi,
tak kira apa sahaja keadaan yang berlaku di luar sana, kamu jangan peduli, kamu hendaklah lihat kepada ketua kamu dan patuh setia kepadanya. Dan yang keempatnya, apabila ketiga-tiga golongan ini menjalankan tugas masing-masing, barulah sesuatu resam yang sebati dalam kehidupan masyarakat. Segala bid'ah, khurafat, resam-resam jahiliah ni akan pecah dan akan hilangnya. Maknanya apabila satu perkara yang berlaku dalam umat Islam yang sudah sebati lama dah, sejak berzamai lagi ada, kita nak buat payah, mesti melibatkan semua kan? Masyarakat semua sekali, pendukung-pendukung, baru kita boleh buat, baru kita boleh buat. Dua perkara dalam masyarakat jahiliah dulu yang menjadi sebati, ini resam jahiliah yang sebati, dua resam. Yang pertamanya, mereka menganggap isteri anak akak ni serupa dengan isteri anak sendiri, tak boleh berkahwin. Isteri anak akak tidak boleh berkahwin dengan ayah, dengan mertua dia. Sebagaimana kita tak boleh nikah dengan natu kita sampai bila-bila. Jadi orang jahiliah dulu juga memahami isteri anak akak tidak boleh berkahwin dengan mertua dia. Allah Subhanahu wa taala telah pecahkan resam ni dengan cara Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Zaid bin Harithah, anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni sepupu Nabi, dia ni janda dah. Nabi kahwinkan dia, tak lama lepas pada itu bercerai kerana tidak serasi hidup. Lepas pada bercerai, Allah kahwinkan Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagal habis semua sekali. Muhammad nikah dengan natu dia sendiri. Gagal semua sekali. Menggemparkan orang munafikin kecil, orang kafir kecil semua sekali. Ayat kata agama betul lagu mana ni, dia sendiri nikah dengan natu dia sendiri. Ini resam jahiliah yang pertama. Dan resam jahiliah yang keduanya ialah suami menziharkan isteri. Zihar ni tidak ada dalam Islam. Hak ada dalam Islamnya cerai sahaja, tolak. Apabila kita nak cerai isteri, bukan dengan cara zihar. Zihar ni hak jahiliah. Dia baru bid'ah yang berlaku pada zaman jahiliah gitu, agama jahiliah. Zihar ni dia sebut kepada isteri dia, kamu seperti belakang ibuku. Apa dia, ataupun dia sebut anggota mana serupa dengan mak aku, iaitu kamu bagi diriku menjadi seperti belakang ibuku, haram kepada aku. Anti alayya ka zahri ummi. Dia sebut orang jahiliah dulu apabila dia nak mengharamkan isteri dia kepada dia akan zihar. Itu zaman jahiliah ni. Jadi apabila berlaku zihar ni pada para sahabat, maka dia pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan resaan. Tidak ada dalam Islam. Zihar ni tidak ada dalam Islam, walaupun hukumnya masih ada sebagai denda kepada orang yang zihar. Apabila orang masih lagi menghidupkan resam jahiliah, bukan daripada ajaran Islam ni. Zihar bukan daripada ajaran Islam. Jadi berlaku kepada seorang sahabat Nabi, nama dianya Khawlah binti
Sa'labah radhiyallahu anha telah diziharkan oleh suami dia, nama dia Aus bin Samit. Jadi Aus bin Samit ini sebut kepada isteri dia, kamu bermula hari ini telah jadi seperti ibuku. Dia kata kepada isteri dia. Terus Khawlah mengadu kepada Nabi dengan sedih, apa akan jadi wahai Rasulullah, anakku ramai, sekiranya kamu putus anak-anak aku bersama dengan dia, maka anak-anak aku akan rosak merana kerana tidak ada penjaga. Sekiranya kamu putus anak-anak aku bersama aku, maka anak-anak aku akan jadi papa kedana, tidak ada makanan. Tolonglah wahai Rasulullah, selesaikan masalah ni. Kata Nabi, kamu telah haram daripada jadi isterinya, buat selama-lama. Keadaan ini berterusan hinggalah turun ayat menyelesaikan masalah ni. Bermula saat itu Khawlah sentiasa berdoa dan merayu kepada Allah, sehingga Allah turunkan surah ini dengan perkataan perempuan ini. Allah dengar suara perempuan yang mengadu nasibnya kepada Allah, dan dia telah mengadu perkara ini kepada Nabi. Ini cerita bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat telah menghapuskan resam jahiliyah, iaitu zihar. Tak ada. Jadi cara dalam Islamnya, dalam Islam dua pilihan. Sekiranya dia pilih untuk menceraikan isteri dia, maka jatuhlah hukum cerai. Dan sekiranya dia pilih untuk melanggar zihar dia tak secerah, dan dia pilih untuk kembali semula kepada isteri dia, maka wajib kepada dia membayar kafarah zihar. Kafarah zihar ni mesti mengikut tertib susunan dia. Yang pertamanya, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba. Sekarang tak ada hamba. Yang kedua, kalau hamba tak ada, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh serai sekarang. Kalau serai dia kena mula semula. Yang ketiganya, kalau dia tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini merupakan kafarah. Kerana zihar ni, walaupun disebut dalam Quran, disebut dalam hukum fiqh, zihar ni sebenarnya bukan daripada Islam. Zihar daripada jahiliyah. Islam untuk menghapuskan zihar ni dengan memberi satu hukuman yang berat, denda yang berat, supaya orang ni tidak, apabila dia nak ceraikan isteri dia, maka dia cerai tu. Jangan zihar. Jangan zihar. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan hukum-hukum dan akidah-akidah ni tidak berubah dengan sebab lidah perkataan manusia. Seperti seorang itu kepada isteri dia, kamu seperti ibuku, dia tidak akan jadi mak. Walaupun kita kata kamu seperti ibuku, dia tidak akan jadi ibu kita. Walaupun kita kata dia tu anak akakku, dia tidak jadi serupa dengan anak sebenar. Walaupun dia kata dia tu anak hamba. Kerana apa? Kerana hak jadi itu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada wahyu tu, barulah berjadi hukum. Dari segi hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ini khitab pertama kepada Nabi, supaya teruskan membaiki resah-resah umat yang rosak. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah sahaja, jangan takut kepada mana-mana manusia. Jangan takut kepada mana-mana manusia di dalam membaiki resam-resam yang punah, yang rosak, resam-resam jahiliah. Wala tuti'il kafirin.
Yang pertama, mu jangan takut kepada orang-orang kafir yang duduk kecek. Wala tuti'il kafir, jangan kamu menuruti orang-orang kafir. Masing-masing ada cara masing-masing. Masing-masing ada cara masing-masing. Kita orang beriman ada cara kita. Orang kafir ada Mekah tu kecek, wal munafiqin, dan orang munafik yang duduk di Madinah pun kecek juga. Kamu jangan takut kepada mereka. Teruskan takut hanyalah kepada Allah sahaja, iaitu laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengetahui apa yang sedang berlaku. Hakimah, Maha bijaksana menetapkan hukum untuk sesuatu itu. Tuhan tahu dah apabila kamu bangun untuk nak beki resam-resam yang rosak ni, ramai orang akan kecek, ramai orang akan tetap, jadi gempa, isu besar. Maka jangan gentar kepada mereka, jangan takut kepada isu-isu yang mereka bangkit. Bukan saja orang kafir, orang munafik hidup di Madinah yang mengaku pengikut umum pun akan kecek juga. Wattabi' ma yuha ilaika. Yang pertama Tuhan sebut ni, yang pertama, mu jangan ikut, jangan turuti, wala tuti', jangan ikut golongan kafir dan munafik ni. Ini titah pertama. Titah keduanya, hendaklah kamu ikut wahyu yang diturunkan kepada kamu sahaja, walaupun bersalahan dengan cara-cara kafir dan juga munafik. Jangan ikut hak orang kafir nak, jangan turut. Hak orang munafik nak, jangan turut. Hanyalah turut wahyu sahaja. Ini titah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kepada Nabi, supaya teruskan, jangan gentar. Wattabi' ma yuha ilaika, hendaklah kamu ikut wahyu yang diwahyukan kepada kamu sahaja, jangan ikut yang lain. Mir rabbika, wahyu yang datang daripada Tuhan kamu. Apabila sebut agama, pastikan ada wahyu ataupun tidak. Sebab kita tidak dibenarkan ikut dalam agama ni tanpa wahyu. Jadi agama ni kita kena faham wahyu, kena ikut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada wahyu, itu bukan agama. Itu bukan agama. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah akan menolong kamu, kerana Tuhan tahu Gabriel yang kamu buat ni, Tuhan tahu belakang, dan Tuhan akan tolong kamu. Teruskanlah kamu, teruskanlah kerja buat kamu, jangan takut, kerana Allah sentiasa akan menolong kamu, kerana Tuhan tahu. Wa tawakkal 'ala Allah. Ni titah yang ketiga. Titah yang ketiganya ialah wa tawakkal 'ala Allah, dan hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Allah titahkan kepada Nabi, kamu kena ikut wahyu, jangan ikut masyarakat. Sudah tentu ada cubaan dan juga kesulitan. Ikut wahyu, tidak ikut masyarakat ni, sudah tentu akan ada cubaan dan juga kesulitan, terutama sekali. Sebab itulah kita kena faham, Nabi nak bina agama ni kena berhadapan dengan masyarakat macam-macam. Dan ketika masyarakat jatuh pula, banyak resam-resam jahiliah ni yang tumbuh dalam masyarakat. Kita nak buang resam ni akan mendapat penentangan dan akan mendapat kesulitan yang banyak. Tapi hendaklah kita teruskan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kamu kepada Allah. Cubaan-cubaan dan kesulitan-kesulitan yang belum berlaku sekarang ini mungkin berlaku selepas ni. Apabila Nabi mula
melaksanakan khija baiki resam-resam jahiliah ni, lepas pada ni akan dapat, kamu akan ditentang. Makna tawakal apa dia? Fawwid jami'a umurika ilaih, serahkanlah seluruh urusan hidup kamu kepadanya sahaja, kepada Allah sahaja. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala urusan hidup. Kita hanyalah melaksanakan tugas sahaja, melaksanakan titah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hak Tuhan suruh ni kita buat. Apa nak jadi suruh Tuhan. Kerana Allah tahu dan Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Wa kafa billahi wakila. Sebab apa kamu kena tawakal ke Tuhan saja? Tuhan kata sebabnya wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat pergantungan hati kamu. Kerana Allah tahu Tuhan akan tolong kamu. Sudah cukup. Ya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Subhanahu wa taala sebut, kenapa kita kena ikut wahyu? Kerana Allah Taala mahu membatalkan resam yang berlaku pada agama-agama orang jahiliah. Ilah resam yang salah itu apa dia? Ya? Ilah resam yang salah ni. Tuhan sebut ma ja'alallahu li rajulin. Allah tidak jadikan kepada satu orang itu min qalbaini. Ya? Dua perasaan. Qalbain itu dengan mana dua perasaan. Dua perasaan itu iaitu kasih kepada Allah atau kasih kepada selain daripada Allah. Tak. Kalau dia kasih kepada Allah, dia tidak akan kasih kepada selain daripada Allah. Kalau dia kasih kepada selain daripada Allah, itu tanda dia tidak kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. So aja. Tuhan tidak jadi dalam hati mana-mana orang ni dua perasaan. Ya. Oleh kerana kamu kasih kepada Allah, tanda dianya kamu ikut wahyu saja. Kamu ikut wahyu Allah Subhanahu wa taala saja. Fi jawfih, di dalam hatinya. Wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna, dan Allah tidak jadikan isteri-isteri yang kamu ziharkan, ya? Yang kamu ziharkan, yang kamu kata anti alayya ka zahri ummi, yang kamu kata kamu kepadaku seperti ibuku, telah mengharamkan dia. Kita ni supaya bercerai tak ada dengan lafaz tu. Cara cerai lagu ini hak cara jahiliah, bukan cara Islam. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi supaya hapuskan resam ni, ya? Minhunna, daripada isteri-isteri kamu, ummahatikum, seperti ibu kamu yang sebenar. Ya. Tuzahiruna minhunna ummahatikum, ya, seperti ibu kamu. Dia tetap isteri kamu, dia tidak akan jadi ibu kamu. Walaupun kamu kata kamu seperti ibuku, dia tidak akan jadi ibu. Dia tetap isteri kamu. Dia tetap isteri kamu. Wa ma ja'ala ad'iyaakum, dan Allah tidak jadikan anak angkat kamu abna'akum, anak yang sebenar. Sebagaimana Allah tidak jadikan isteri-isteri kamu yang kamu zihar tadi sebagai ibu kamu sebenar. Tak, dia tetap akan jadi isteri kamu walaupun kamu kata seperti ibuku. Dan Allah jadikan anak-anak akak kamu yang kamu kata ini anak aku, tidak jadi anak kamu sebenar. Yang kamu kata isteri kamu seperti ibu dan yang kamu kata anak angkat seperti anak sebenar, maka itu tidak jadi. Tidak jadi. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Tuhan kata, yang kamu kata isteri kamu seperti ibu, yang kamu kata anak akak kamu seperti anak itu, qaulukum bi afwahikum, ucapan lidah-lidah kamu sahaja. Tapi di sisi Allah hukumnya tak ada. Itu bukan hukum Allah. Tidak akan jadi. Ucapan lidah-lidah kamu sahaja. Wallahu yaqulul haqqa. Allah Subhanahu wa taala,
ya, yaqulul haqq, yang berkata benar, yang berkata kebenaran, ya, iaitu hukum yang benar. Maknanya nak kata hukum ni apabila ada wahyu, hak Allah Subhanahu Wa Taala sebut, baru boleh kata itu hukum. Hak kamu sebut itu bukan hukum. Kamu kata dia seperti ibuku, kamu ni seperti ibu aku, tak jadi, kerana Tuhan tak ada sebut apa. Kamu kata ini anak ni anak amba, tidak jadi anakmu sebenar, kerana hak ia hukum sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa huwa yahdis sabil, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memimpin hambanya ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala sahaja yang memimpin hambanya ke jalan yang lurus melalui Al-Quran, melalui Al-Quran ini dan melalui Nabi. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Apabila tu ayat ni, mana dia bermula hari ni tukar resam jahiliah kepada hukum syariat. Panggillah anak angkat itu dengan berbenkan kepada bapak-bapak mereka sendiri, jangan ben kepada kamu dah. Ya? Begitu juga seorang itu ambil anak akak, dia sebut saya jadikan kamu sebagai anak akak saya. Anak itu tidak akan jadi anak sebenar sampai bila-bila. Tetap dia itu adalah anak akak. Tetap anak akak. Begitu juga, ya, dari segi akidah. Kalau kita kata Syekh fulan ni boleh bagi syafaat dan Syekh ni boleh beri berkat kepada kita, kata tu kata-kata kita sahaja, tidak mengubahkan hukum Allah, tidak menjadi hukum Allah, kerana tidak akan jadi agama kecuali dengan wahyu Allah sahaja. Kita nak kata berapa pun hak kita kata, wahyu ada ke tak ada? Kalau tak ada wahyu, tidak akan jadi hukum Allah. Hak kita kata, Allah Subhanahu Wa Taala menafikan kata-kata kita tadi. Ud'uhum, Allah Subhanahu Wa Taala suruh panggillah dia tu dengan ben kepada ayah dia, li'abaihim, dengan berbenkan kepada ayah dia. Sabit dalam hadis Nabi tentang sebab nuzul ayat ini, iaitu diriwayat daripada Abdullah bin Umar, bahawasanya Zaid bin Harithah ni bekas hamba Nabi bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, makudna nad'uhu illa Zaid bin Muhammad. Dulunya kami para sahabat semua panggil dia tu Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Ya. Sehinggalah turun ayat ni. Apabila turun ayat ni, maka kami pun panggil Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka, berbengkang kepada bapak-bapak mereka. Disebut dalam hadis Nabi-nya, sesiapa yang tidak mengubah bin anak angkat kepada bin ayahnya yang sebenar, dia tidak dapat bang syurga. Dan disebut dalam riwayat lain, manidda'a li ghairi abih wa huwa ya'lamuhu kufrun. Siapa-siapa yang mendakwa selain daripada ayahnya, dia kata dia ni anak orang lain, sedangkan dia tahu dia bukan anak kawan itu, sesungguhnya dia telah kufur pada Allah. Ini besar. Kerana apa? Kerana apabila kita bing kepada orang lain, dia melibatkan hukum harta saka, hukum aurat, pergaulan, banyak hukum-hukum, banyak hukum-hukum. Huwa aqsatu 'inda Allah, cara itu lebih adil, lebih tepat, lebih benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu cara kamu membinkan semula anak akak kamu kepada ayahnya, jangan bin kepada kamu, kerana dia tetap di sisi Allah, walaupun kamu bin kepada kamu, tetap tidak jadi anak kamu. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, sekiranya kamu tidak tahu ibu bapa mereka. Siapa dia? Tahu kita nak bin kepada ibu bapa, kepada ayah dia, tak tahu siapa dia ayah dia,
fa ikhwanukum fid din, maka panggillah dengan ikhwanukum fid din, saudara kamu dalam agama. Kita panggil saudara lah, saudara kita, nama dia, kemudian kita sebut saudara kita sahaja. Wa mawalikum, dan sebut dia tu maula kamu. Tu ijtihad ulama. Abdullah ni hamba Tuhan, tak kira siapa dia, hamba Tuhan. Asalnya Abdullah mana dia hamba Tuhan. Cuma Abdullah ni dua makna jugalah. Yang pertama, kalau orang ada ayah nama dia Abdullah, bukan hamba Tuhan, tak kira siapa-siapa, ayah dia, masa ayah dia nama Abdullah. Tapi ada lagi bin Abdullah juga, bukan ayah dia nama Abdullah. Mana dia hamba Tuhan, tak kira siapa-siapa, pasal kita tidak tahu ayah dia siapa. Kita tidak tahu ayah dia siapa. Walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bih, dan tidak menjadi dosa kepada kamu fima akhta'tum bih, pada perkara yang kamu tidak tahu tentangnya. Lepas-lepas dah tu kamu duduk kata anak kamu kamu bengkai kepada kamu, kenapa kamu tidak tahu, hak tu tidak jadi dosa. Lepas-lepas dah, kerana bukan dengan sengaja. Hak kamu beng tu kerana kamu tidak tahu. Apabila kamu tahu, walakin ma ta'ammadat qulubukum, yang menjadi salah berdosanya kamu buat dengan sengaja. Kamu tahu bahawasanya hukum sekarang ini telah dilarang beng anak akak kepada dia, tiba-tiba dia beng juga. Kamu tahu dah larangnya tadi, kamu beng juga, maka itu telah berdosa. Maka telah berdosa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha pengampun terhadap dosa kesalahan kamu yang lampau, rahima, dan Maha mengasihani dengan menunjuk jalan hidayah kepada kamu semula. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bermula ayat ini khitab pertama kepada orang mukmin. Khitab pertama kepada orang mukmin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Tuhan kata Nabi lebih utama kepada seluruh orang mukmin melebihi diri mereka sendiri. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadisnya, waladhi nafsi biyadih, Nabi kata demi Tuhan yang diriku ini di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman mana-mana kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ini lebih dikasihi kepadanya, min nafsihi, daripada diri dia sendiri, wa malihi, daripada harta dia, wa waladihi, daripada anak-anak dia, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Kerana Nabi ini lebih utama kepada orang mukmin, dikasihi, dicintai lebih daripada yang lain. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Maksud ibu di sini ni ibu dari segi rohani, sebagaimana Nabi ni bapa dari segi rohani kepada umat. Isteri Nabi ibu dari segi rohani. Jadi disebut ibu ni dari segi penghormatan. Isteri-isteri Nabi mestilah dihormati lebih daripada ibu kamu sendiri. Mesti kita kena hormati. Sebagaimana kita hormati Nabi, begitu juga kita kena menghormati isteri Nabi lebih daripada ibu-ibu kita. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai pertalian kaum kerabat, hal ini dalam bab harta pusaka. Cuma hal ini, ayat ini telah dimansuhkan. Ayat ini memansuhkan ayat-ayat sebelum.
Jadi dalam harta pusaka ni, wa ulul arham, orang-orang yang mempunyai pertalian kaum kerabat ni, ba'duhum aula bi ba'din, sebahagian mereka lebih utama terhadap sebahagian yang lain pada mewarisi harta fi kitabillah, menurut hukum yang telah ditetapkan dalam kitab Allah. Minal mu'minina wal muhajirin, berbanding orang mukmin dan orang muhajirin yang bukan kerabat, bukan keluarga kita. Jadi ayat ini menasahkan hukum sebelum hukum sebelum ni lagu mana? Orang-orang muhajirin juga mendapat bahagian dalam harta zakat. Kata Ibnu Abbasnya, kanal muhajiri yarithul ansara duna qarabati. Orang muhajirin ni dia dapat harta zakat orang ansar juga, walaupun dia bukan kaum kerabat. Wa gawi rahimihi, bukan anak beranak dia. Lil ikhwati allati akha bainahuma Rasulullah, kerana semasa Nabi sampai ke Madinah, Nabi mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar, sehingga harta zakat pun boleh juga. Sebab daripada itu turun ayat ni, orang muhajirin dan orang ansar, orang muhajirin dan orang mukmin hak bukan kaum kerabat ni tak boleh dah harta zakat. Tidak boleh dah harta zakat illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kamu melakukan kamu melakukan kebaikan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat karib kamu. Wasiat harta luar daripada harta zakat. Maknanya harta zakat tak boleh. Selain daripada harta zakat, boleh. Untuk kita nak buat baik kepada mereka, kita boleh bagi. Kita boleh bagi. Maknanya untuk tolong dia, untuk berbuat baik, termasuk wasiat. Boleh kita berwasiat kepada mereka daripada harta tadi. Kana dzalika fil kitabi mastura. Hukum warisi harta kepada orang-orang yang mempunyai pertalian kaum kerabat ada di dalam kitab tertulis, iaitu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hukum ni. Adapun hukum yang disebut sebelum daripada ini telah dinasahkan. Wa idz akhadna minan nabiyyin, khitab kepada nabi juga. Khitab kepada nabi juga. Supaya menyampaikan, supaya meneruskan kerja beki resam-resam yang salah, walaupun susah. Wa idz akhadna minan nabiyyin, dan ingatlah ketika mana kami telah mengambil daripada seluruh para nabi. Apa dia ambil ni? Mitsaqahum, perjanjian mereka. Perjanjian mereka apa dia? Untuk menyebarkan, menyampaikan risalah Tuhan, tidak ada sebarang pengecualian, iaitu semua orang kena ajak kepada Islam, dan semua ajaran Islam kena sampaikan secara keseluruhan. Kena rakyat belaka semua sekali, kena sampai. Walaupun hal ni kepada Nabi, umat pun termasuk juga, supaya menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minka, Allah telah ambil perjanjian denganmu wahai Muhammad. Wa min Nuhin, dan daripada Nabi Nuh. Wa Ibrahim, daripada Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan daripada Nabi Musa. Wa Isa bin Maryam, dan daripada Nabi Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza, dan kami telah mengambil daripada mereka semua tadi mitsaqan, perjanjian yang teguh, ghaliza, perjanjian yang teguh. Jadi perjanjian yang teguh tadi itu bagi menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka, supaya sempurnakan tugas tadi.
Dan perjanjian ni Allah akan tanya di akhirat. Allah akan tanya para nabi di akhirat semua sekali, adakah kamu menyampaikan Islam ni kepada umatmu? Tuhan akan tanya. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, supaya di akhirat kelak Allah tanya as-sadiqin, orang yang benar, iaitu nabi-nabi. Nabi-nabi yang telah diambil perjanjian untuk menyampaikan risalah tadi, an sidqihim, daripada kebenaran mereka, daripada kejujuran mereka, ya. Daripada kejujuran mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ambil perjanjian tadi, tujuan apa? Tujuan apa Tuhan telah mengambil perjanjian dengan setiap nabi ni? Tujuan untuk Tuhan tanya akhirat kelak, ya. Tuhan akan tanya kejujuran mereka dalam menyampaikan risalah ni. Tuhan akan tanya. Sebab tu kata para ulama'nya, sunat kita khatam Quran pada bulan Ramadan sama ada bacaan maupun makna. Kalau kita mengaji macam mengaji tafsir ni ataupun baca Quran, sebagai menzahirkan bukti bahawa Nabi telah menyampaikan seluruh Al-Quran. Kita baca ni menunjukkan bahawa Nabi kita telah menyampaikan semua sekali sebagai umat. Kita baca pada bulan Ramadan. Wa a'adda lil kafirina 'adzaban alima, dan Allah telah menyediakan kepada orang kafir, ya, yang menolak risalah Nabi tadi, azaban alima, azab yang pedih. Teruskan sampaikan risalah kamu, teruskan baiki resam-resam jahiliah yang rosak. Kerana apa? Orang kafir tetap akan menentang kamu. Jangan bimbang, kerana Allah telah sedia kepada mereka azab di akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu, ini khitab kepada orang beriman, kepada umat, kepada orang beriman, ya. Jadi khitab kepada orang beriman ni umat Nabi, kerana umat Nabi ni ada dua jenis, ya. Terbahagi kepada dua. Yang pertama orang mukmin, hak orang mukmin sebenar. Yang kedua orang munafik. Orang mukmin hak sebenar, orang mukmin hak yang lemah iman pun ada. Orang mukmin tu. Yang kedua orang munafik. Orang munafik ada hak perangai munafik, ada hak yang akidah mereka munafik. Ini umat Nabi, ya. Jadi umat ni Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya tarbiyah umat. Tujuan tarbiyah umat ni untuk menzahirkan siapakah hak benar, siapakah hak yang munafik. Jelas siapa dia ke umat Nabi hak yang sebenar, orang mukmin sebenar. Dan tarbiyah yang paling terbaik sekali ialah melalui perang. Perang ni merupakan tarbiyah. Kenapa di antara sebab Tuhan ni perintah supaya perang ni untuk mentarbiyah umat. Perang ni sendiri mentarbiyah umat untuk nak menzahirkan siapakah orang beriman sebenar, siapakah orang kafir, siapakah orang munafik. Dengan sembahyang, orang munafik mari sembahyang, puasa dia pun puasa juga, tapi dengan perang ni akan zahir Islam. Siapa dia kah orang beriman semati, dia orang beriman hak lemah iman pun zahir juga. Dia orang munafik semati, dia orang munafik hak ya perangai munafik, semua tu zahir berlaku melalui perang. Dengan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi alaikum, kenangilah nikmat Allah, ya, kepada kamu. Khitab ni kepada orang mukmin, iaitu dan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni tentang peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni berlaku dalam kota Madinah. Penduduk Madinah walaupun hidup dalam satu rumpun, namun jiwa berlainan.
Allah zahirkan hakikat mereka melalui ujian peperangan. Dalam ujian peperangan, zahirlah sikap mereka sebenar. Siapakah orang mukmin dan siapakah orang munafik. Allah menzahirkan 3 sikap yang nyata melalui perang Ahzab. Zahir 3 sifat, 3 sikap. Yang pertama, golongan-golongan yang belok dalam perjanjian, iaitu orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Mereka berjanji untuk ikut membela Nabi, malangnya mereka belok akhirnya. Ini zahir. Siapa dia golongan pembelok? Kerana Madinah ni sudah jadi satu negara Islam, ia mempunyai masyarakat majmuk, maka perlu kepada ujian untuk menzahirkan siapa dia, ya sebenar. Yang keduanya, orang-orang mukmin yang bersama Nabi di Madinah, mereka tidak sunyi daripada orang-orang munafik. Apabila berlaku ujian peperangan, maka terserahlah hakikat sebenar mereka sebagai munafik. Kemunafikan mereka dapat dikenali melalui lidah-lidah mereka ketika diajak perang. Apabila diajak perang, maka tubik munafik mereka daripada lidah-lidah mereka. Dan yang ketiganya, orang kafir yang ambil kesempatan melalui orang munafik dan pembelok Yahudi untuk membuat serangan ke atas Madinah. Ini jelas semua sekali. Sebab itulah kita kata peperangan ini merupakan cara tarbiyah yang terbaik untuk menzahirkan iman dan juga nifak tadi. Hendaklah umat Islam sentiasa berwaspada dengan 3 golongan di atas. Allah mengajar umat Islam melalui surah ini kaedah mengenali musuh dan cara penyelesaian masalah dalam berhadapan dengan musuh, supaya menjadi panduan kepada umat hingga kiamat untuk mereka selamat, iaitu umat selamat dan khalifah pun selamat. Mereka selamat dari pembelok, selamat daripada munafikin, dan selamat daripada orang-orang kafir yang akan serang mereka. Surah ini juga menjelaskan tentang peperangan lebih banyak dari surah-surah yang lain. Dan dalam surah ini cara terperinci banyak, lebih panjang, disebut tentang perang. Cerita perang. Khulasah peperangan Khandaq ialah apabila orang mukmin bergantung hati hanya kepada Allah dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi, pasti Allah akan bantu hamba-hambanya yang mukmin, walaupun mereka diserang dengan 3 penjuru, iaitu dari Yahudi, munafikin dan kafirin. Allah hantar nusrah ghaibiyah, Allah hantar tentera yang tidak dapat dilihat oleh manusia, Allah hantar angin, batu dan malaikat. Ada pun orang mukmin bersama Nabi, mereka tidak berperang kecuali mereka berusaha bersusah payah membuat persiapan perang dan bersedia untuk berperang. Allah telah hapus musuh dalam perang Ahzab dengan kudratnya setelah orang-orang mukmin di Madinah bersatu dalam mentaati Allah dan mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulasahnya, kemenangan dalam perang Ahzab walaupun diserang melalui 3 penjuru, hanya satu sahaja, iaitu kerana mereka betul-betul menjunjung perintah Allah dan benar-benar mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih kurang cerita tentang perang Ahzab. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi alaikum, kenangilah nikmat Allah kepada kamu, iaitu nikmat memberi pertolongan tanpa bantuan kamu, tanpa perang pun, benar tanpa perang. Ini nikmat yang sangat besar. Perang Ahzab ni perang benar tanpa perang, musuh pakai hundur begitu je. idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim, ketika mana ja'athum junudun, datang kepada kamu, menyerang kamu oleh tentera-tentera, tentera-tentera Abu Sufyan, musyrikin Mekah, Yahudi Bani Quraizah, dan dibantu oleh munafikin kota Madinah. 3 kumpulan, 3 penjuru serang Nabi, serang umat Islam di Madinah ni. Ketika tu fa arsalna alaihim riha, Allah bantu lagu mana? Nabi dan juga orang mukmin. Fa arsalna alaihim riha, kami bantu kamu dengan kudrat kami, lalu kami hantar kepada mereka
rihan, angin kencang yang menerbangkan batu-batu pada musim yang sangat sejuk. Batu tu boleh terbang dengan angin yang begitu kencang. Wa junudan lam tarauha, dan kami bantu juga dengan menghantarkan tentera di kalangan para malaikat yang kamu tidak nampak, yang kamu tidak nampak, tidak dinampakkan oleh sebahagian sahabat, dan juga dinampakkan kepada sebahagian sahabat sebagai karamah. Malaikat ni Tuhan hantar, ada sebahagian sahabat nampak mereka dalam perang Ahzab ni, sebagai karamah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tunjuk, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan semasa dalam peperangan Khandaq, iaitu pendirian kamu teguh mengikuti Nabi. Allah Subhanahu wa taala tengok semua, Tuhan tengok belaka. Kamu yang benar-benar jadi pengikut Nabi, patuh kepada arahan Nabi, bersusah payah buat persediaan, Tuhan tengok. Orang munafikin juga yang belok, Tuhan tengok juga. Semua Allah Subhanahu wa taala tengok belaka. Idz ja'ukum min fawqikum, ni Tuhan tengok pendirian kamu dalam perang Ahzab ni. Lagu mana? Idz ja'ukum, gambaran peperangan Khandaq tu, ketika mana datang kepada kamu, datang musuh menyerang kamu. Ketika mana musuh datang menyerang kamu ni, min fawqikum, daripada sebelah atas kamu. Sebelah atas tu iaitu daripada atas bukit Madinah, dari arah selatan tempat pertahanan Madinah. Mari serang. Wa min asfala minkum, dan daripada sebelah bawah kamu, iaitu daripada sebelah bawah, dari arah barat tempat pertahanan Madinah. Sebelah selatan, sebelah barat, semuanya menjadi sasaran serangan musuh. Tuhan sebut wa izzaghatil absar, ketika itunya zaghatil absar, mata terbeliak, iaitu pandangan kamu tidak tentu arah. Duk tengok, kau duduk tengok kau ni semua sekali. Kerana apa? Takut musuh sekeliling, kita kata musuh saja. Kamu, pandangan kamu tidak tentu arah. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati kamu sampai ke halkum, iaitu hati resah gelisah kerana cemas dan juga takut. Tuhan kata seolah-olah supaya hatimu di sini dah, nak tubik dah hati. Kerana apa? Resah terlajuk, gelisah, takut terlajuk. Musuh sok keliling musuh. Al-Ahzab ni dia panggil tentera bersekutu. Bukan satu tentera saja, gabungnya tentera. Semua orang Arab bergabung belakang untuk nak serang Madinah pada ketika itu. Wa tazunnuna billahi zununa, dan kamu menaruh sangkaan yang tidak tepat terhadap Allah dari segi perasaan hati. Menaruh perasaan yang tidak tepat. Perasaan itu apa dia? Allah tolong ataupun Allah tidak tolong kita ni. Bila Allah akan tolong? Mari dalam hati Tuhan tolong kedok kita ni. Kalau Tuhan tolong bila ni akan datang pertolongan Allah. Mari terlintas dalam hati para sahabat. Dalam keadaan begitu takut sekali. Ni gambaran perang Ahzab yang begitu dahsyat. Ketika tu Allah Subhanahu wa taala tolong. Hunalika batuliyal mu'minun, disitulah diuji dengan sungguh-sungguh orang mukmin. Diuji dengan sungguh-sungguh orang mukmin. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan digoncang perasaan dan pendirian mereka dengan goncangan yang kuat. Goncangan yang kuat ni apa dia? Makannya tak ada, musim sejuk, bilangan tentera sikit, musuh ramai. Apa yang ada hanyalah Rasulullah, salat, doa, tu je ada.
Hak lain tak ada berlaku semua sekali. Tentera Islam ni hanyalah duduk bersama Rasulullah. Dia duduk bersama Allah sahaja. Ya? Segala asbab biasa semuanya Allah tarik belaka. Semuanya kekurangan. Usaha ikhtiar hanyalah duduk bersama Nabi, gali parit dan berdoa. Itu saja. Ini cerita dalam perang Ahzab. Allah Subhanahu Wa Taala uji orang mukmin ni. Ujian. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Allah muzahirkan orang munafikin. Dalam perang Ahzab ni Allah telah menzahirkan orang-orang munafikin. Lagu mana Tuhan zahir? Melalui lidah-lidah mereka. Kecil. Mula kecil. Wa idh yaqulul munafiqun. Ketika mana orang munafikin itu bercakap. Siapakah orang-orang munafik ini? Walladzina fi qulubihim marad. Iaitu orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka, penyakit nifak. Ini bukan nifak perangai, nifak akidah. Kerana nifak tu ada dalam hati mereka, akidah mereka menjadi. Kerana akidah mereka ni ada nifak. Dia sebut apa dia? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Mereka kecek. Mereka kata apa yang Allah dan Rasul janjikan itu tidaklah Allah dan Rasul janjikan itu illa ghurura, kecuali tipu semata-mata. Tipu belaka semua sekali. Ya. Ada satu orang nama dia Mu'attab bin Qashir. Dia kecek. Mu'attab bin Qashir ni dia kecek. Dia kata Muhammad ni berjanji dengan kita akan tawan Rom, akan tawan Farsi. Sedangkan kita nak pergi kecil, nak pergi berok pun takut. Dia kecek nak tawan Farsi, nak tawan Rom. Ini hanyalah tipu semata-mata. Tipu semata-mata. Wa idh qalat ta'ifatun minhum. Sebab tu kita kena faham, dia panggil tabiat perjuangan Islam. Tabiat perjuangan Islam ni kita kena yakin kepada janji Allah, walaupun dalam keadaan kita ni lemah setara mana pun. Orang akan kecek, ada kecek besar, nak beratus kau berapa semua sekali kecek besar belakang. Tapi itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah. Nabi sebut ketika Nabi gali parit itu, jumpa satu batu besar. Sahabat kata tak pecah. Nabi kata, Nabi ambil, Allahu Akbar, tumbang Rom sekali, terbelah sekali. Nabi pun akak sekali lagi, Allahu Akbar, tumbang Parsi, katak sekali lagi, pecah sekali. Orang munafik berkata, ai sedap kecek, tumbang Rom, tumbang Parsi. Kita nak bengok pun takut, dia kata. Orang sekeliling musuh ni, kecek saja boleh lah, kecek saja. Wa idh qalat ta'ifatun minhum. Ini kata-kata orang munafik yang jelas, yang zahir munafik dianya. Ketika mana satu golongan, iaitu orang munafik ni, di kalangan orang munafik berkata, dia sebut kepada siapa dia? Dia sebut kepada orang mukmin. Dia sebut ya ahla Yathrib. Dia kata wahai penduduk Madinah semua, la muqama lakum. Dia kata tidak perlu kamu duduk di tempat ini lagi, kerana kamu duduk di sini menunggu mati saja. Tak boleh duduk sini lagi. La muqama lakum farji'u. Baliklah ke rumah masing-masing. Balik duduk rumah lah. Tak ada beda duduk sini. Tunggu mati je. Balik duduk rumah. Wa yasta'dinu fariqun minhum. Tuhan sebut memang, bukan saja kecek, puak-puak mereka ni, wa yasta'dinu fariqun minhum. Satu
golongan daripada orang munafik ni minta izin dengan Nabi. Kesan daripada hasutan daripada munafik tadi, ada di kalangan orang munafik lain ni minta izin dengan Nabi untuk nak balik. Orang munafik, orang muhimmi, orang mukmin yang muhimmi pun terkesan juga dengar kata-kata orang munafik, dengar da'yah orang munafik. Dia kata balik dah. Lalu terkesan tadi ada orang yang minta izin dengan Nabi untuk nak balik. Dia buat alasan apa dia? Yaquluna inna buyutana auratun. Dalihan mereka reka-reka. Mereka kata inna buyutana auratun, sesungguhnya rumah-rumah kami terdedah kepada bahaya. Oleh kerana itu kami mahu minta izin untuk balik jaga rumah-rumah kami. Mengeduk di rumah anak bini, dia kata kena balik jaga rumah juga, kena balik jaga rumah. Tuhan jawab wa ma hiya bi'aurah. Tuhan kata tidaklah rumah-rumah mereka terdedah kepada bahaya, sebab rumah-rumah mereka sudah ada pengawal, penjaga. Nabi telah memberi tugas kepada beberapa orang para sahabat untuk berkawal di kawasan rumah semua sekali. Nabi tak ada pengawal di kawasan rumah-rumah ni semua sekali. Nabi letak belakang ada pengawal. Allah Subhanahu Wa Taala kata itu dalihan mereka sahaja, buat dalih je untuk nak balik. Yuriduna illa firara, tidaklah mereka mahu kecuali lari dari medan perang. Mereka lari kerana lemah keyakinan mereka kepada Allah. Ini jelas orang yang lari daripada medan perang ni adalah orang munafik, jelas. Allah Subhanahu melalui tarbiyah perang ni jelas siapa dia orang mukmin dan siapa dia orang munafik. Walau dukhilat alaihim min aqtariha, Allah dedah lagi, walau dukhilat alaihim min aqtariha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut inilah sebenarnya ilah yang mereka lari. Mereka lari itu sebenarnya hak ni, hak mereka kata nak balik jaga rumah, sebenarnya hak tu dalih saja. Hak sebenarnya hak ni dia apa dia? Walau dukhilat alaihim, sekiranya Madinah ni diserang, musuh masuk serang Madinah ni, min aqtariha, daripada setiap penjuru Madinah. Dia serang daripada setiap penjuru Madinah. Thumma su'ilul fitnata, kemudian mereka diminta supaya kufur murtad dan berpaling tadah menentang Islam. La atauha, nescaya mereka akan menyahutnya. Sebenarnya ni mereka balik ni kerana nak menunggu orang kafir masuk sahaja, mereka akan bersama selalu. Mereka akan bersama dengan orang-orang kafir. Wa ma talabbathu biha illa yasira. Tuhan sebut selalu mereka tidak akan bertangguh kecuali seketika sahaja. Mereka menunggu-nunggu untuk murtad dan menentang Islam, pasti mereka secara nyata mengeluarkan kalimah kufur. Maknanya Tuhan kata kalau sekiranya mereka orang kafir ni masuk dalam Madinah, mereka tidak akan tunggu lama, terus akan menyahut bersama dengan orang-orang kafir selalu. Mereka tidak bertangguh sikit pun, mereka akan terus selalu. Walaqad kanu ahadullaha min qablu, sesungguhnya mereka telah berjanji kepada Allah. Tuhan kata sesungguhnya orang munafik ni telah berjanji kepada Allah min qablu, sebelum perang Khandaq dan selepas perang Badar. Mereka berjanji dengan Nabi untuk jaga Islam. Mereka berjanji dah. La yuwalluna al-adbar, gapo dia yang mereka berjanjinya? Mereka tidak akan mundur sekali-kali dari medan perang sekiranya Nabi bertemu dengan mana-mana kumpulan lain. Perjanjian ini secara bertulis ni, secara bertulis. Wa kana ahdullahi mas'ula, wa kana ahdullah,
Dan janji Allah Subhanahu wa taala ini, janji setia dengan Allah Subhanahu wa taala ini, mas'ula, pasti ditanya di akhirat. Sama ada janji Allah itu ditunai ataupun tidak. Tuhan katanya. Allah ancam dengan azab akhirat. Tuhan katanya di akhirat kelak, tak lepas mereka. Qul la yanfa'akumul firaru in faraltum. Allah Subhanahu wa taala sebut, tanya mereka, beritahu kepada mereka, beritahu kepada mereka, la yanfa'akumul firar. Sebenarnya walaupun kamu nak lari tadi tidak berguna sikit pun kepada kamu. Nak lari daripada perang pun tidak berguna sikit pun kepada kamu. In faraltum minal maut, sekiranya kamu lari tadi itu lari daripada mati, awil qatl, ataupun lari daripada terbunuh. Kerana dengan kamu lari itu tidak memanjangkan umur, tidak melewatkan ajal, dan tidak terselamat daripada mati. Lari dah. Walaupun kamu lari duduk di rumah, kalau Tuhan takdir kamu mati, tetap kamu mati. Nak lari daripada mati mana? Kamu akan mati. Wa idzal la tumatta'una illa qalila, sekiranya kamu terlepas daripada mati sekalipun, itu untuk seketika sahaja. Kamu tetap akan mati juga. Wa idza la tamatta'u wa idza la tumatta'una, kamu tidak diberi kesenangan illa qalila, kecuali sedikit sahaja baki umur kamu. Kamu bolehlah duduk atas dunia ni sakit baki umur yang masih ada. Itu saja. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah. Tuhan cakap, beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang berkuasa menyelamatkan kamu daripada azab Allah? Kalau Tuhan turun azab, siapa dia yang boleh selamatkan kamu? In arada bikum su'an, sekiranya Allah mahu menimpakan kamu dengan kesusahan, aw arada bikum rahmah, ataupun Allah mahu kepada kamu memberi rahmat. Kalau Tuhan nak tipu kepada kamu kesusahan pun, tak ada orang boleh halal. Tuhan nak bagi rahmat kepada kamu pun, kalau kamu bersama dengan kami, tak ada orang boleh halal juga. Wala yajiduna lahum, dan mereka tidak dapati kepada orang munafik ni, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, waliyan, sebagai pelindung, wala nasira, dan sebagai pembantu. Tak ada boleh melindung mereka, menolong mereka daripada azab Allah. Tidak ada orang lain kecuali Allah sahaja. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Orang-orang munafik dalam keadaan begini, Allah zahirkan mereka. Ini Tuhan zahirkan mereka lagi. Qad ya'lamullah. Qad sini dia panggil litahqiq. Maknanya benar-benar Allah mengetahui. Benar-benar Allah mengetahui. Pasal dalam bahasa Arab, kalau qad ni lepas dia fi'il mudhari' dengan mana kadang-kadang. Dalam Quran tidak lagu tu. Dalam Quran litahqiq, dengan mana pasti. Tidak kata kadang-kadang Tuhan tahu. Tak, bukan kadang-kadang. Benar-benar Allah tahu. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Al-mu'awwiqina minkum, orang-orang yang selalu menghalang kamu. Orang-orang yang selalu menghalang kamu di kalangan kamu yang menetap di Madinah pada zahirnya Islam, tetapi dia sebenarnya munafik. Alamat dia apa dia? Sentiasa menghalang orang lain dari berperang di jalan Allah. Kata-kata mereka sentiasa alok orang supaya jangan pergi perang, jangan menyertai misi Nabi, perjuangan Nabi, jangan. Itulah orang-orang munafik. Wal qailina li ikhwanihim, dan selalu berkata kepada saudara-saudara mereka. Maksud saudara sini dari segi keturunan atau dari segi penduduk Madinah. Kerana orang munafik ini bukan orang Islam, bukan saudara seagama, tidak. Saudara sebagai penduduk Madinah.
ataupun sebangsa sama-sama orang Arab belaka. Yang mereka kata kepada saudara mereka tu, halumma ilaina, marilah bersama-sama kami, duduk bersama-sama kami, jangan menyertai rombongan jihad, jangan. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka Allah beritahunya mereka tidak mendatangi peperangan medan perang kerana terlalu pengecut untuk mati syahid. Jadi Tuhan sebut yang pertama sekali hati mereka pengecut. Kenapa mereka ni tak seperang? Mereka tidak akan menghadirkan diri dalam peperangan ini kerana hati mereka terlalu pengecut, takut kau mati telajak. Sedangkan Tuhan sebut mati dalam perang ni mati syahid, sebaik-baik mati. Kalau mu lari daripada mati, bukan mu akan mati juga. Kenapa kamu tak pilih mati sebaik-baik mati? Mati syahid. Kerana hati mereka terlalu pengecut, takut. Mereka tidak akan datang ke medan perang kecuali sedikit sahaja, sekadar ambil nama sahaja, gi bubuh kat kehadiran senarai nama je, kata dia ni hadir, tu je. Kerja gapo tak ada apa satu, tak ada kerja, tidak ada kerja buat gapo, tak ada semua sekali. Asyihatan alaikum, ni sifat kedua. Sifat keduanya, hati mereka sangat kedekut. Sifat pertama, hati mereka sangat pengecut, takut. Yang kedua, sangat kedekut. Kalau boleh apa-apa keuntungan jangan diberi kepada orang Islam. Mereka bolok semuanya. Dalam Islam sifat pengecut dan sifat kedekut ni, kedua-dua adalah penyakit rohani. Oleh itu Nabi ajar doa dibaca pada waktu pagi. Nabi ajar supaya tak ada dua-dua sifat ni kepada orang mukmin. Nabi ajar doa-doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa Nabi. Kita orang mukmin ni sentiasa kena baca doa supaya sifat-sifat hak buruk ni tak ada dalam diri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada alham wal hazan, duka cita sedih, tak ada. Dan aku berlindung denganmu daripada lemah dan malah, tubuh badan lemah dan juga malah. Dan aku berlindung denganmu daripada pengecut dan kedekut, kedua-duanya. Dan aku berlindung denganmu daripada hutang yang banyak, hutang yang banyak. Ini doa yang Allah Nabi SAW ajar kepada kita supaya menjadi amalan kita, supaya kita ni tak ada sifat yang ada pada orang munafikin. Fa idza jaa, jadi mereka ni hati mereka kedekut untuk memberi pertolongan kepada orang Islam. Jadi dia pergi perang tapi tak buat apa satu, tak siwa kerja apa pun, dia hanyalah pergi ambil nama saja. Fa idza jaa al khaufu, apabila datang ketakutan kepada mereka. Ni sifat pengecut mereka ni. Apabila datang suatu yang menakutkan mereka seperti peperangan, apabila mereka ni hadir ke dalam peperangan, pergi duduk dalam medan perang, ra'aitahum yanzuruna ilaika, kamu boleh tengok mereka melihat kepada kamu dengan penuh ketakutan. Tengok semua sekali, muka nampak pucat, takut terlajak, kerana meminta pertolongan kamu. Taduru a'yunuhum, keadaan mata mereka berputar, iaitu terbalik mata resah ketakutan, mata luliyah, takut. Orang takut ni kita boleh tengok pada muka dia, mata dia, kita boleh tengok. Kalladhi yughsha alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan kerana takut kepada mati.
Orang yang pasal kerana takut kepada mati. Fa idza dhahabal khaufu, dan apabila hilang suasana yang menakutkan itu, iaitu selesai perang. Selesai dah perang semua sekali. Masa perang ni takut boleh tengok takut. Apabila selesai perang pula, kamu boleh tengok lagu mana. Salakukum bi alsinatin, mereka mencela kamu dengan bahasa-bahasa yang tajam. Bi alsinatin hidadin, dengan bahasa-bahasa yang tajam. Asyihatan 'alal khair, kerana tomokkan kebaikan. Maksud kebaikan di situ harta rampasan perang. Kerana mereka tomokkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Kata Qatadah sebut, apabila tiba waktu pembahagian harta ghanimah, mereka berkata dengan bahasa yang tajam, berilah kepada kami, berilah kepada kami, kami juga berperang bersama-sama kamu. Bukan kamu sahaja yang berhak, kami juga berhak sama. Ada pun perihal mereka ketika pembahagian ghanimah sangat bakhil dan sangat tajam bahasa. Nak ke dia ya. Tak sebut tolak asu sikit pun. Kecek dengan bahasa yang tajam. Ini Allah Subhanahu wa taala dedahkan perihal orang munafik. Dengan sebab perihal tadi, maka terdedah zahirlah munafik mereka. Zahir. Ulaika lam yu'minu. Tuhan kata sebenar mereka ni apabila jelas dah mereka ni, mereka yang bersifat-sifat seperti ini, pengecut dan kedekut ini, lam yu'minu, sebenarnya mereka belum pun beriman. Tak ada iman dalam hati mereka. Fa ahbatallahu a'malahum, lalu Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan amalan-amalan mereka. Dengan sebab sifat nifak itu, maka gugurlah amalan mereka. Maknanya makna menggugurkan ialah tidak sah apa-apa amalan mereka sebelum itu. Maknanya dengan sebab mereka nifak ni, semua amalan mereka tak sah belaka semua sekali. Terbatal belaka semua sekali. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan menggugurkan amalan itu sangat mudah kepada Allah. Sangat mudah kepada Allah. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Tuhan sebut lagi. Kesan pengecut mereka tu ialah ini setengah tentera Ahzab meninggalkan Madinah, mereka masih takut lagi. Maknanya takutnya mereka ni sehingga orang meriwayat kepada mereka balik dah tentera, ada lagi takut ni. Kata pergi dah tak ada, dah takut lagi. Tuhan sebut yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka menyangka, mereka menganggap tentera bersekutu itu belum pergi lagi kerana terlalu pengecut, sedangkan mereka sudah balik dah. Mereka kata dok lagi, wa iyatil ahzab, sekiranya tentera bersekutu ni datang semula menyerang Madinah, dia mari semula serang Madinah, ya waddu law annahum baduna fil a'rab, mereka ingin sekiranya mereka berada di desa-desa kampung Badui, bukan di kota Madinah. Mereka nak lari daripada perang, takut. Orang meriwayat kata musuh pergi dah, tak percaya lagi. Lepas pada percaya musuh pergi itu, mari berasal, mari pulak kali ni, serang pulak Madinah ni. Bukan dia kita nak duduk sini lagi, baik kita duduk kapur ni lagi. Yas'aluna an ambaikum, duduk di kapur-kapur Badui itu apa? Yas'aluna an ambaikum, mereka tanya menanya. Kenapa mereka duduk sana tu? Kerana mereka nak tanya khabar tentang khabar kamu. Kamu kalah ataupun benih. Ini keadaan pengecut mereka ni. Hanya duduk sana lagu mana pun yang benih kau kalah. Kalau benih kat kita nak balik pula
Benar. Kalau kalah, mujur kita pasal kita lari awal. Kalau kalah. Ini semua ni perihal mereka Tuhan zahirkan. Tuhan dedah belaka semua sekali. Walau kanu fikum, Tuhan kata sekiranya ditakdirkan mereka itu ada bersama kamu, tidak pergi ke sana, tidak pergi ke kampung Badui ni, duduk bersama kamu perang juga, maqatalu illa qalila, mereka tidak akan berperang kecuali sedikit sahaja, iaitu sedikit masa sahaja, kerana pengecut mereka. Ini adalah suasana apabila iman tidak wujud di hati manusia, mereka tidak bersedia untuk berperang di jalan Allah. Ini orang-orang munafik, ya. Perang di jalan Allah ni hanyalah orang beriman saja yang sanggup bersusah payah, berkorban semua sekali, hanyalah orang yang beriman saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya benar-benar terdapat bagi kamu para sahabat pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, tauladan yang baik. Tauladan yang baik. Jadi tauladan yang baik ini untuk diikuti, terutama dalam perang Ahzab. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri menceburi diri dalam perang Ahzab. Nabi terlibat dalam gali parit. Nabi juga lapar. Nabi ketika ada sahabat yang mengadu lapar, diikat sebiji batu di perut dia. Nabi angkat baju, didapati ada 2 biji batu terikat di perut Nabi. Apabila sahabat memberitahu Nabi, batu ini sangat pejal, kerah, kami tidak mampu memecahnya, Nabi sendiri memecahkannya. Nabi melakukan sesuatu perkara, sesuatu kerja lebih banyak daripada para sahabat. Nabi tidak makan 3 hari ketika dalam perang Ahzab. Jabir telah menjemput Nabi, seorang sahabat Nabi jemput Nabi, dan beberapa orang sahabat untuk makan di rumah dia kerana ada makanan sikit. Lalu Nabi keluar, semua para sahabat pergi bersama-sama. Segala punak lelah Nabi dalam perjuangan tidak boleh diatasi oleh para sahabat. Maknanya di dalam perjuangan ini kamu kena jadikan Nabi sebagai tauladan. Kerana pemimpin, Nabi ni sebagai pemimpin lebih banyak berjuang daripada pengikut. Lebih Nabi belaka. Tidak kata pemimpin kenyang, pengikut lapar. Tak, Nabi sama-sama lapar. Nabi boleh makan semua, pastikan boleh makan belaka. Sahabat makan belaka, walaupun orang mari jemput Nabi seorang ataupun 2, 3, 4 orang. Suruh ajak sahabat Nabi 2, 3, 4 orang. Jabir ni apabila pergi jemput Nabi, isteri dia royak dah ke dia kata pergi bisik lah. Nak akan dengar kat orang kan, pergi bisik, jemput dia senyap-senyap, mari 2, 3 orang. Nabi pun pergi bisik, Nabi pun istihad. Nabi kata, Tuhan semua hari ni kita boleh makan, hari ni sedap, ada orang buat gula hari ni. Jabir ajak semua kita pergi rumah dia belakang. Kejut, wadah dah lah. Dia nya ada kambing kuruh benar aja, seekor kambing kuruh benar aja, anak kambing buat ke Nabi. Apabila pergi dengan mukjizat Nabi, makan semua sekali, tak luak sekali, tak luak. Ini semua tu gambaran kalau pemimpin boleh makan, pengikut pun boleh makan. Kalau pemimpin buat nak suruh pengikut buat kerja, pemimpin pun kena buat kerja lebih daripada pengikut, semua sekali. Ini merupakan tauladan yang baik yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Ahzab. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tauladan yang baik ni untuk siapa dia? Untuk orang yang yakin kepada Allah dan juga yakin kepada hari akhirat. Orang beriman. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan amal
Salah satu contoh terbaik ialah Rasulullah, orang yang paling yakin pada Allah, paling yakin pada akhirat, dan paling banyak melakukan amal. Nabi. Maka kita kena jadikan Nabi sebagai contoh tauladan yang terbaik sekali. Tak ada. Dalam semua penjuru kehidupan, terutama sekali dalam perjuangan. Dalam perjuangan kita nak berjuang agama ni, kerana berjuang agama ni satu kerja besar. Maka kita kena menjadikan Nabi sebagai sebagai contoh tauladan yang baik. Jadi kalau kita berjuang pemimpin sendiri ni, tapi pengikut yang susah, maka tidak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah perkara yang kita sebut pada hari ini ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.